hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada netizen-netizen di luar sana. Bersama lagi saya, Azmi Rifki, hos anda. Selamat datang ke podcast Sembang Santai Travel Malaysia. Saya selaku hos anda hari ini ingin membuatkan perbincangan dan berkaitan tentang keunikan pelancongan di Malaysia dan juga macam mana menyokong kempen Tahun Melawat Malaysia. So hari ini saya tidak bersorangan, saya bersama dengan dua panel jemputan kita. Okay, sila memperkenalkan diri. Hai, saya Haikal. Hari ini saya akan bercakap sikit tentang eko pelancongan di dalam Malaysia. Hai, saya Faiz. So hari ni saya nak terangkan tentang pelancongan budaya kat Malaysia ni lah. Terima kasih Haikal dan Faiz. So untuk segmen kita yang pertama tentang eko pelancongan Malaysia. Baik Haikal, boleh tak terangkan kenapa Malaysia terkenal dengan eko pelancongan? Okey, seperti yang kita semua tahu, Malaysia ni ada hutan hujan tropika yang tertua dekat dunia ni. Sebagai contoh, Taman Negara. Selain tu, dekat Sarawak ada Gunung Mulu National Park yang terkenal dengan dia punya Gua Batu Kapur yang mempunyai banyak biodiversity yang sangat unik. Okey, dekat situ ada banyak aktiviti-aktiviti yang dapat dilakukan. Contohnya macam jungle trekking, canopy walk, pemerhatian alam semula jadi dan lain-lain. Aktiviti-aktiviti ni boleh membantu menjana pendapatan negara dan juga membantu pemeliharaan alam semula jadi dekat situ dan memberi kesedaran tentang alam semula jadi kepada pelancong-pelancong luar dan juga orang-orang tempatan. Okay. Baik, itu saja dari saya. Betul juga tu, sebab dia juga dapat meningkatkan ekonomi negara dan dia juga bukan sekadar boleh melancong je, tetapi boleh mendidik masyarakat ataupun generasi kita untuk tahu betapa pentingnya menjaga alam sekitar, betul tak? Betul. Sebab kalau kita tahu alam sekitar ni memang sangat penting untuk kita jaga, betul, supaya generasi yang baru lebih peka. Lebih peka, itu saja dia saya. Okay, so untuk segmen kita yang seterusnya adalah tentang pelancongan budaya dan warisan. So, Ahmad Faiz. Ya, saya. Macam mana pula, maafkan saya, bagaimana pula dengan pelancongan budaya ni dekat Malaysia? Okey. So, saya nak tanya awak lah. Okay. So, macam kat Malaysia kan, awak rasa apa yang unik? Kalau awak tanya yang tak ada kat negara lain lah. Kat kalau, Malaysia ada. Okay, kalau awak tanya saya, benda yang unik dekat Malaysia macam, kalau saya tahulah, macam yang kita tahu, makanan kat Malaysia kan banyak kan, makanan tradisional sebagai contoh, ataupun apa orang cakap, perayaan kat Malaysia yang terdapat 3 kaum, Melayu, Cina dan India. Betul. Kalau awak tanya pendapat saya, itulah antara benda yang unik dan boleh, apa orang kata, tak ada kat negara lain tapi boleh mengeratkan hubungan silaturahim antara kaum tu. Okay, so macam tadi betul lah awak cakap, dekat Malaysia ni, kat Malaysia je yang ada 3 kaum kat Malaysia tu. Kat negara lain mana ada kan? Betul, memang kurang lah orang kata tu. Tu lah, so kat Malaysia ni, macam awak cakap tadi lah, kat Malaysia negara terkenal dengan makanan. So contohnya macam nasi lemak tu kan. So kat Malaysia bukan pasal makanan je, dekat Malaysia ni ada tempat macam-macam atraktif lah. Contohnya macam tempat bersejarah. Pandang sejarah lah. Tu lah. Lepas tu kat Malaysia ni, yang 3 kaum tu lah yang buatkan Malaysia terkenal kat Asia. Okay, so tu lah. Itu pendapat Faiz saya lah. Okay. So betul lah macam yang Faiz cakap tadi, Malaysia memang terkenal ataupun sinonim dengan antara kaum dan juga antara makanan. Selain dari itu juga terdapat kepelbagaian budaya yang harmoni yang mengeratkan hubungan silaturahim antara kaum tersebut. So itu saja. From iconic towers to pristine islands, discover the magic of Visit Malaysia Year. Okay, kembali lagi bersama dengan saya dan juga dua panel jemputan kita. Kita akan sambung terus ke segmen yang ketiga, iaitu pelancongan bandar moden. Baiklah, Faiz. Encik Faiz, maaf saya. Selain alam semula jadi dan budaya, bagaimanakah pula dengan pelancongan bandar?
Okey, pelancongan bandar. So seperti yang kita tahu lah, kat Malaysia ni kita terkenal dengan Menara Berkembar Petronas. Twin Tower, betul? Dekat Kuala Lumpur, betul tak? Betul tu. So benda ni dah jadi tarikan pelancong luar lah. Kebanyakan pelancong luar yang datang Malaysia mesti pergi KLCC. So kat KLCC tu banyak, kat KL banyak lah macam ada pusat beli belah, terkenal dengan apa, pavilion kan. So kat situ ramai lah orang beli belah. Lepas tu kat Malaysia ni, kat KL ni dia banyak apa, public transport lah, macam MRT semua kan. So senang lah nak jimat ada kan, nak pergi mana-mana, nak pergi seni, pasar seni kan. Betul tak? Betul. Okay. Terima kasih Cik Faiz. Okey, baiklah. So untuk penutup kita pada kali ini, sebagai rumusan, jelaslah lagi bahawa terang bahawa bersuluh bahawa Malaysia mempunyai kekuatan dari segi alam semula jadi, betul tak? Betul. Untuk budaya dan juga kemodenan bandar. So semua ni sebenarnya menjadi aset yang penting untuk negara kita bagi apa orang kata dapat menjayakan kempen Tahun Melawat Malaysia. So kempen ni bukan je bertujuan meningkatkan jumlah kedatangan pelancong, tetapi dia juga dapat mempromosikan Malaysia sebagai destinasi, sebuah destinasi yang selamat. Kau tak payahlah jawab macam tu. So di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel jemputan kita, dan juga kepada semua netizen, para pendengar di luar sana. Marilah kita sama-sama menyokong industri pelancongan di tanah air kita ni dan mempromosikan keindahan Malaysia ke peringkat antarabangsa. So saya sebagai host anda ingin mengucapkan terima kasih, dan kita berjumpa lagi dalam podcast Sembang Santai Travel Malaysia yang akan datang. Terima kasih dan bye-bye.